Sabar. Bang, urusan dengan saya macam mana? Urusan semuanya mudah, senang, cepat. Memang tak sangka loan cepat dulu Kepada rakan-rakan, ini adalah X50 guys, model flagship yang paling tinggi, paling lawa pada saya yang ni guys. Exhaust dia memang dua sana dua situ guys, dan berkembang kepegang atas ni paling lawa juga guys. Dan dia color hitam ni melambangkan dia ada flagship dan ada sunroof guys. Ada sunroof dan leather seat. Dan kereta ni merupakan turbo guys, turbo TGDI. Kalau kita pecut memang dia lari padi. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Waktu bersama bekerja, hari-hari abang ni datang pukul 6 pagi. Sampai kena marah dekat bos dia. Weh, kau datang pukul 6 apa hal? Kita orang tak buka lagi. Pukul 9. 7, 8, 9, 3 jam. Rela tunggu gadis yang putih-putih melati, putih-putih seperti. Putih akak ni. Tengok anak dia semua putih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama-nama dulu bang. Saya Muhammad Azri. Muhammad Azri. Yes, Azri Walter. Bukan. Azri Walter tu kepala botak. Ini tak ada botak ni. Hujung sana. Isteri kesayangan. Ya. Wow. Yang nama apa bang? Nur Ain. Nur Ain. Inilah penyakit Ain guys. Membuatkan abang tak boleh nak tidur. Aduhai. So, anak dah 2 Ya betul. Wow, yang ni yang sulung kan? Ya ni yang sulung. Sum yang sulung ni. Siapa nama dia ni? Ariana Amani. Ariana Amani. Oi, macam Juju Amani. Guys, yang hujung sana. Ini yang putih sangat ni bang. Mengalahkan mak dia. Apa nama dia? Aris Afwa. Aduhai. Dan saya nak tanyalah bang. Anak dah ada 2. Ya. So akak dah jeling kat aku. Dia kata mana cukup 2 ni. Dia target 15. Jangan. Dia cabar bang. Boleh bang, kita cuba. Kita cuba. Tak janji lah. Cuba boleh lah. Tak janji. Cuba. 15. Dan daripada Pro 2 Asia, sekarang lompat terlalu tinggi, anjakan paradigma, terus kepada X50 yang ni model flagship bang. So kenapa lompat tinggi sangat? Sebab saya tarik dengan dia punya sistem dia. Lepas tu comel dia. Comel dia lagi. Ada tepung lagi. Aku takut kawan dia marah je. Tak apa bang tak apa, jangan marah. Kan nampak dulu tak marah tu. Demo jangan jealous. Setara mana demo? Sabar. Bang, urusan dengan saya macam mana? Urusan semuanya mudah, senang, cepat. Memang tak sangka loan cepat dulu Asal ni datang ni cuba nak datang tengok je. Tu Cik Dian cubalah submit. Tak submit. Dalam beberapa hari dia telefon, lulus. Ya betul. Jom. Kita tengok dulu minyak percuma pula guys. Aku nak bagi kepada satu keluarga yang bahagia. Jom, daripada langit turun tepung. Berapa yang ada? Wow, ini untuk Amani tau. Amani nak naik kereta abah kena isi minyak. Bagi kepada Amani dulu. Terima kasih. Ini kepada Aris. Bagi kat Aris. Terima kasih. Papa dengan mama ada kat sini. Papa kau gelik sikit papa. Sikit. Ada. Ini untuk papa. Wow. Untuk yang minggu yang ketiga. Yang ni minggu yang keempat. Ada lebihan kita bagi kepada Kak Ain kita. Beli baju kelawar Kak Ain. Yang ni baju kelawar, gambar dia kucing. Saya nak tanyalah bang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan isteri?
Wah, Tak boleh tidur. Ya, tak boleh tidur. SPT. Tengah masak pun cerita. Dia masih cerita. Nanti kawan-kawan dia marah macam mana bang? Kita tengok telatah ni. Kawan-kawan dia janganlah marah kat dia. Tu kawan dia tu. Setara mana dia mau? Make up je lebih. Setara mana? Make up je lebih. Nama gapo ni? Sarjana. Sarjana muda ke sarjana tua? Memang make up lebih. Hak kurang tu mu. Make up memang lebih. Aku pun memang segala-galanya lebih. Yang kurang tu kau. Setara mana? Pesanan terakhir bang. Nak cari kereta ke? Nak beli kereta, pesanan sikit kepada mereka bang. Nak cari kereta, carilah Cik Din. Kau dah kenapa? Kau dah kereta. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Jika kau ada rasa sangsi tentang kita, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Tak perlulah rasa gusar